Ikmal pakai 2 cincin tau. Cincin yang Candita bagi dengan cincin yang ni bagi. Ni legging ke? Saja tanya legging ke? Ketua besok buat live. Esok buat live tadi. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey je. Ni Ikmal bukan dekat rumah ni. Ikmal duduk area-area nak dekat dengan Putrajaya juga. Sebab besok kena bangun pagi. Jadi ni Ikmal daripada setapak jauh. Jadi ni Ikmal dekat sini lah. Cantik baby. Tak ada apa kak. Serius saya tak pakai apa-apa. Buat baby saya macam ni. Kebun. Nampak Adam punya baby pun sama. Abang punya baby macam ikan buntal. Apa? Ikan buntal. Kebun nampak. Bagi saya gosok lagi merah baby ni. Mau blushing. Kak Hanairus, thank you. Terima kasih. Ikan buntal. Ikmal. Global. Thank you Global. Ikmal daripada tahun 2000. Kak Hanairus, thank you. Habibillah iTunes top 1. Ya korang terima kasih. Jogong-jogong semua, mudi-mudeng semua, badak-badak semua. Minta maaf kedengaran ni macam shaming, tapi bukan. Nama kita punya fanbase Terima kasih ke Malaysians. Korang sudi streaming lagu Habibillah iTunes top 1 Malaysia. Ikmal tanya Bigut. Ikmal kata benda ni normal ke kalau orang baru keluar lagu? Dia kata tak normal. Sebab kita nombor 1. Terima kasih semua. Untuk MV akan keluar 27 hari bulan 3. Untuk 27 hari bulan 2 akan keluar lagu Raya Ikmal bersama Sarah Suhairi dan Ijaz Ishak, InsyaAllah. Baby Ikmal ni, okey, cerita macam ni. Ikmal daripada 2024 ke 2025 Ikmal nak keluarkan produk bibir, lip balm Ikmal. Lip balm dia macam lip serum, tapi tak keluar-keluar sebab Ikmal busy. Sekarang ni pakailah ni ni. Dia macam lip serum, dia meresap ke dalam bibir. Jadinya daripada 2024 ke 2025 geng-geng itulah, geng-geng Ikmal Nation lah. Abang bila nak jual. Aku macam ya Allah, bila lah aku nak jual. Bukan G2G ke lip balm. G2G tu jarang-jarang pakai. G2G tu dia lip balm tinted, tapi dia tak meresap. Yang Ikmal punya ni meresap, dia lip serum. Punya lama R&D tak keluar. Tak lama gila, 2 tahun ke 3 tahun. Aku tak pernah lah lagi dengar orang punya R&D produk lokal 3 tahun. Ini produk terbaik lah. Jual lah, nak beli. Sabar dulu kak, sabar dulu. Dia memang mulut memang tak pecah. Kau tengok kan? Nampak? Dia serap. Satu trik lah. Ni kalau aku main gosok. Ada boleh buat lidah tu ke? Ikmal pernah baca buku teks beberapa persen manusia boleh buat ni. Tunjuk sekali. Ikmal tak boleh. Ikmal gini je. Adam pun pakai ke? Adam pun pakai ke lip serum? Jangan berbagi tu. Best. Tengok. Dia tak adalah macam nampak over sangat, tak ada. Dia unik. InsyaAllah nanti apa-apa Ikmal bagi tahu. Tapi adalah 2 tahun tak keluar pun. Si pula bahan. Sebab Ikmal macam ni, setiap kali pakai, lepas tu macam ada benda tak kena, Ikmal tukar balik. Ada benda tak kena, Ikmal tukar balik. Bau tak kena, Ikmal tukar balik. Tekstur tak kena, Ikmal tukar balik. Sebab nak bagi dia macam betul selesa kat bibir. Habibillah dah jadi ringtone. Wow, kasih jadi ketua. Ya Allah, insyaAllah apa-apa nanti Ikmal bagi tahu. Ya Allah, thank you. Tak bagi pun Hazan pakai. Kalau Nazara pakai bagus kat, sebab dia suka pakai lip balm kak. Is thank you Is. Ya Allah kak Is, thank you. Cantik mem tadi kan. Penting kita orang pakai baju coklat tadi. Ikmal rasa warna kebangsaan Ikmal adalah warna coklat. Ikmal tak tahu kenapa. Dia daripada hitam kan, dia lebih baik coklat. Ikmal nak tanya kakak semua, tahun ni memang ramai teal blue ke tak? Sebab Ikmal macam nak beli teal blue, tapi macam ramai sangat pakai. Adam tahun ni warna apa? Navy blue. Kenapa cakap mata mem macam balak? Tak, kalau akak tengok dekat-dekat tadi ada pancar macam cahaya. Akak pernah tengok Conjuring tu. Akak pernah tengok tak? Macam mata balak yang ada warna kuning tu. Ash blue, rich brown. Ramai juga rich brown.
Ash blue. Ramai dah. Ramai Rich Brown. Teal blue tahun ni pun ramai juga. Rich brown, ash brown. Apa beza Rich Brown dengan... Ini bukan Rich Brown ni. Yang ni Ni ke brown biasa? Oh, ramai tanya tadi kurta daripada mana. Ikmal tak boleh cakap nama brand tadi dekat Dr. Kadin. Ikmal pakai Khatam. Ikmal baru beli tadi. Sebelum Ikmal live tu Ikmal baru beli. baru bagi roti balik. Ini Khatam pure brown. Ya, nah brown yang nak kotor-kotor sikit. Kak Bintu cakap ni pure brown. It's beneath prestige. Sejuk. Dah aku ni malas nak cakap. Kak Bintu boleh tukar nama jadi Pintu. Oh, sakit pula. Kak gurau Kak gurau saya gurau Akak gurau saya gurau. Kalau aku tak gurau saya tak gurau. Dia pure brown dia cakap ni colour pure brown Kau boleh tukar jadi Fintu Razali. Kau dulu lama dah ke live tak. Akak harap baru je live. Baru 8 minit. Esok Adam lari tak? Esok Adam lari? No. Itu? Kau kena lari lah. Besok kan fun walk. Kalau lari. Oh, maksudnya Adam pergilah. Pergi je lah sekali. Mana tahu akak-akak ni ada standby nak bagi Kinder Bueno ke. Kak Siti Norin bagi katak. Terima kasih. Ya Allah, kongsi pancai. Gua ada tudung mem tadi Rich Brown. Oh, Rich Brown ni dia brown yang ya Rabbi. Ni pure brown kan. Okay, ketua bila unboxing hadiah. Ceritanya sebelum Ikmal balik Kuantan, Ikmal akan unboxing. Terima kasih Kak Noliza. Ikmal akan unboxing hadiah nanti. Hadiah baru sampai daripada Kelantan semalam. Penuh dekat ruang tamu. Ada yang besar, ada yang kecil. Mem pergi tak? Adam akan jawab ni. Kak Tini thank you. Kak Tini, Kak Nurzi thank you. Kita tak sure lagi. Betul. Dia kena ikut dia punya the moods. Dia ada angin, dia ada mood. Dia ada Kita dia kena tunggu dulu. Ikmal pun tak sure, Ikmal tak berani nak lock macam tu. Tapi daripada yang hari tu dia kalah PK tu, dia kena pergi kan. Kan dah janji kan. Jadinya Tacha cakap pergi. Pergi. InsyaAllah pergi. Jadinya dia kena pergi. Kalau tak valid lah hari tu. Abang tak pergi keluar lah. Apa? Abang tak pergi keluar lah. Jadi pun Ikmal boleh lah kalau tak pergi keluar kan. Betul tak? Sebab ramai besok akak-akak pergi. Jadinya Ikmal dia kena peluk dengan akak tu. Kak Aif Syahda thank you. Kak Wawa thank you. Ikmal tak kena peluk. Ikmal just macam makan-makan potluck tu. Lepas tu Ikmal kena balik terus. Sebab esok Ikmal ada appointment dengan doktor. Doktor apa? Besok Adam pun lepas tu dia nak pergi tempat lain. Potluck kita potluck dulu. Potluck dulu makan-makan. Ikmal nak makan je sebenarnya. Yang 3 km tu buat syarat je. Dia pergi Ramadan. Ya betul. Ketua buat live ke esok? InsyaAllah Ikmal akan cuba buat live. Ikmal akan cuba. Doktor sakit puan ke ketua? Kau sakit. Doktor sakit puan? Siapa sakit puan? Dia bagi Ramadan. Ya Allah, terima kasih bagi Ramadan. Doktor sakit bibir. Kak Bintu, saya sebenarnya tak nak personal dengan Kak Bintu. Sebab dah banyak personal dengan Kak Syikin. Tapi Kak Bintu ni makin lama memang nak makan pintu. Kak Bintu tunggu Kak Bintu tunggu. Kalau tak kat Singapura memang depan muka Kak Bintu. Nanti saya datang, saya buat pintu. Sabar jap. Adam, tak nampak tadi. Adam apa? Dia tanya Adam soalan tak nampak tadi. Dia Adam. bagi Ramadan banyak sangat. Oh ya, Kak F Syahda thank you. Kak F Syahda banyak dia bagi Ramadan. Mesti Kak F Syahda ni puasa penuh. Mesti Mas MK thank you. Ramadan. Ketua kenapa jumpa doktor? Ada appointment sikit. Tak sakit apa pun. Tapi appointment. Monthly appointment. Fun walk pakai pijamas esok tak tahu lagi lah. Ikmal tak tahu lagi. Gua pakai pijamas tu betul tak? Kak Bintu lawan Kak Bintu tak. Kak Bintu mula-mula waktu meet and greet kat Kelantan, meet and greet kat Kelantan, dia macam Ikmal cari mana Bintu, mana Kak Bintu. Rupanya dia malu-malu. Yang menunjukkan diri Kak Syikin lah. Kak Syikin memang tak tahu malu. Aku masuk set Dewan pun dia bercangkung kat depan tu.
Macam dia ingat dia boleh menyorok. Masalahnya mata dia tu pun dah jelas itu dia. Lepas tu kalau nak tengok DJ Lin, senang je lah, headphone dia lah. Kita boleh tahu tu headphone dia daripada jauh. Kalau nampak dah terbojol dua tu, itulah dia. Okay. Berani cakap Kak Shikin. Saya yakin Kak Shikin tak ada dalam ni. Kak Shikin mungkin tengah tidur sebab saya tak nampak nama dia. Hai, saya big fan. Hai. Tapi saya lately ni saya dah boleh hafal muka dan nama juga. Saya dah boleh hafal muka dan nama lah. Sikit-sikit. Sebab kan ramai. Tapi ada yang datang ke meet and greet Candita, dia ada dekat meet and greet Kelantan. Jadinya muka tu saya pernah nampak. Saya pernah nampak. Jerong Puncak Alam, saya dah cam-cam sikit muka dah. Ada yang DJ, ada yang cikgu, ada yang kerja hospital UiTM, Jerong JKLS, Jerong Borneo. Ya apa? aku ada spider. Sorry. Ada orang komen tadi Kak Shikin beli 21 bag. Shikin dah borong 21 bag Dr. Cardin semalam Candita. Tak, memang Kak buat apa Kak bag banyak? Saya tanya jujur, Kak memang pakai ke? Tapi bag tadi yang paling saya suka sekali, bag yang dumpling tu. Suka betul yang macam tu kan. Suka betul. Ikma paling suka bag dumpling tu. Cantik aku nak pakai warna hitam. Orang kata dia nak sedekah. Oh ya, dia collect untuk tim Singapore. Faham, rasa beli untuk dia juga. Ikma paling suka warna hitam dengan coklat dia tadi. Sumpah cantik. Maaf cakap tu memang cantik. Ifna, thank you Ifna. Kak Ifna, I'm here, thank you. Tadi tu 2 kali tu paling cantik. Yang bag yang mem suka tu, Ikma suka yang warna denim tu, warna coklat dengan warna hitam. Cantik. Orang kata elemen pulawa. Tapi cantik lah bag dia tadi. Bila pegang kat tangan, kan tadi kita meeting. Dan meeting lepas buat live tadi. Sebelum buat live, Ikma ingat harga dia macam, yelah 200 lebih, 300 lebih, 400 lebih. Ikma ingat macam tu. Apa benda yang berlampu-lampu ni, Adam? Apa benda yang berlampu-lampu? Aku rasa macam ada benda berkelip-kelip. Oh, lampu bawah katil ni, automatik. Cepatnya habis live Dr. Kadin. Ya, kita 2 jam je. Abang ingat tak abang pergi sekolah Kota Damansara? Ingat. Thank you. Terima kasih. Minggu depan ada orang tanya minggu depan ada jual-jual ke? Aku tak tahulah Kak. Dah lupa lah. Sebab biasanya jadual tu akan dibuat. Lepas tu Yaya tiba ada poster. Ni Ikmal pula yang kena kan. Ikmal yang kena. Weh, Adam. Ada orang duduk atas lagi. Weh, siapa tadi bagi? Apa namanya? Aminah. Ya Allah, Kak Aminah, thank you. Jatuh member ke belakang. Terkejut. Aku lagi terkejut. Ya Allah, Aminah. Kak Aminah, thank you Kak Aminah. Ya Allah. Thank you. Abdullah nama bapaknya, Siti Aminah ibunya, riang gembira menyambutnya, lahirlah putra yang utama. Terima kasih Allah, terima kasih. Semoga dia memangkan rezeki daripada keseluruhan. Dah lah. Sebaiknya tunjuk 2 design je bag tu. Ada satu lagi design, dia macam bag boteng. Dia macam bag ketupat. Ya Allah, cantik. Yang Ikma pusing belakang tadi, Ikma kentut 5 kali ke 4 kali, 5 kali macam tu. Selebihnya Ikma pergi tengok bag yang kat belakang tu. Cantik bag tu. Ikma nak tanya, dia orang tak jual ke bag ni? Cantik, dia macam bag ketupat. Mungkin sebab ni kot tak sempat. Nur Alia, thank you. Terima kasih. Enter Khashidah. Alah, nak yang ketupat tu cantik Kak. Ya Allah, yang ketupat tu cantik. Tapi Ikma paling suka yang dumpling tadi tu. Memang Ikma akan beli yang warna hitam dengan coklat. Hitam coklat. Sumpah cantik. Sangat-sangat cantik. Ya Allah. Orang ni siapa ni? Orang Korea. Tapi Ikma tak ada. Tiba tak ada energi nak masuk, nak bercakap. Korang hari ni birthday best friend tak nak tanya. Okey, kejap. Mana mem? Mem dekat rumah dia dah. Kerja kentut je. Tak, akak cerita dia macam ni. Ikma makan jamu tu. Adakah bagus bila kita makan jamu tu lepas tu kita kentut? Bagus tak? Tapi tadi Ikma kena jaga prestige. Ikma kena jaga level sikit tadi sebab kat Dr. Kadin kan. Sebab CEO dia kat depan tadi. CEO dia orang Cina.
Ikma kentut tadi yang kat belakang tu memang bau kiamat. Memang kalau Ikma kentut ke depan tu, itulah penamat Dr. Kadin tadi. Jadinya Ikma pusing kat belakang tadi, Ikma kentut yang ada sekali tu memang lama sebab bau tu macam bila kita berjalan dia ikut sekali bau tu. Jadi Ikma tunggu sekejap kat belakang. Kalau kat Candita, Ikma kentut tak ada bau sangat. Tapi tadi kuat tu mungkin sebab dekat tempat kita buat live tadi tu aircon kuat. Sejuk sangat. Jadinya bila sejuk, bau dia terapung-apung. Untuk perempuan tak payah makan dah, tapi Ikma dah tak makan dah. Yeah, but I'll call you up tomorrow, okay? What? Okay, welcome. Bye-bye. Dia kawan-kawan dia. Hello bestie. Lo ada event yang nak makan jam. Ya Allah, terima kasih. Ini apa pula? Kak Nat. Dikit bang. Terima kasih Kak Nat. Bagus tapi aib. Tongkat Ali apa function dia? Tongkat Ali untuk apa? Tongkat Ali untuk lelaki kan? Kacip Fatimah untuk perempuan kan? Kacip Fatimah untuk perempuan. Tongkat Ali untuk lelaki. Ada jamu untuk lelaki. Alan suka belajar pasal skincare. Depan CEO. Tak, terima kasih ya siapa yang join Ikma Malaysian. Ikma ada buat Ikma Malaysian New Generation. Okay, ada orang cakap apa beza grup Jerung dengan Ikma Malaysian. Ikma Malaysian memang dah lama ada. Daripada 2021 ke 2020 memang dah ada lama dah. Cuma Ikmal yang dekat tele tu Ikmal dah tak ada dah sebenarnya. Jadi Ikmal buat yang new gen punya. Sorry. Ikmal buat yang new generation punya. Jadinya bukan setakat adik-adik. Maksudnya akak-akak ataupun atas-atas umur daripada tu pun boleh masuk. Sebab dekat Instagram dah 14k. Ya Allah Kak Asniza. Thank you Kak Asniza Aziz. Terima kasih dia memang rezeki, insyaAllah. Lepas tu jadinya dekat Instagram dah 14k. Dekat TikTok pun dah 14k. Cuma Ikmal buat new gen tu dekat Telegram untuk orang masuk lagi kat sana lah. Macam tu. So dekat sana ada apa? Ada ada badak air. Kita panggil badak lah kat sana. Jangan salah makan jamu kan, hormon lain. Tak Kak, saya dah stop dah Kak. Janganlah. Nanti kan tiba-tiba saya jadi Nilofa. Wira Iswara, terima kasih. Mudeng. Tapi bukan Enigma ni apa? Enigma 347880 join. Enigma ni apa? Dia menyeramkan. Ni. This viewer stays anonymous as an enigma and enjoys more perks. Apa tu? Sumpah aku tak dengar aku cakap apa. I'll text you. Where's my phone? Enigma ni apa Ada 2-3 kali dia masuk live Ikma tapi Ikma tak faham. Dia nak minta hutang ke apa? Ikma tak ada hutang dengan orang. Nak join IG macam mana ya? Kalau akan nak join yang Ikma Nations dekat IG tu, akak pergi dekat IG Ikmal. Lepas tu ada channel Enigma tu, dia tak nak expose ID dia. Lepas tu dia siapa? Maksudnya kenapa dia dapat Enigma tu? Sebab enigma tu adalah satu frasa yang susah dicari dan susah untuk dicari lah. Memang anonymous gila-gila. Susah nak cari. Kenapa dia anonymous masalahnya? Kenapa? Because for a reason lah. To protect dia punya privacy and stuff. Kenapa dia mem live? Tak apa biar mem live. Dia lama dah tak live. Buat post sikit mem live. Hihihi. Tak, bila level 25 ke atas dia boleh buat diri dia macam tak nampak. Apa dia kata? Memang untuk stay anonymous. You itu anonymous yang like pro. Like macam tu. Mungkin baby dia lagi besar dari you. Oh my gosh, who says that? I wanna know dia punya nama and name. I'm gonna find them. Ya Allah, aku jadi singang. Apa kata kita invite mem, lepas tu kita cakap esok dia pergi tak? Letih. Tak juga. Ya Allah, Kak Izan, thank you. Hai, Assalamualaikum. Saya lama tak jumpa awak. Saya rasa rindu lah. Ya Allah. Kat sini tak adalah macam balak sangat. Tadi ada macam balak. Tadi je mata. Serius, mata je. Janganlah keluar. Jap.
My gosh. Dia tutup invitation. Oh my gosh. Jangan lama rojok. Mal, aku ada masalah lighting kat sini Mal. Rumah ni lighting dia belum cantik lagi. Cantik je. Tak ada lighting pun cantik je. Masih. Hari tu dengan cerita dapat singa. Dapat singa? Siapa bagi singa hari tu? Hari tu dengan cerita dapat singa. Siapa bagi kat Pandai Vincent ni? Beneficent. Tak, singa tu sebenarnya harga dia macam mana ya? Aku pun tak tahu. Jadinya tiba-tiba keluar. Ya. Kat ni kan? Kat Pandai Vincent ni bagi. Dia rimau. Betul. Lah, saja tanya, bukan apa saja tanya. Tadi kita dapat harimau. Just my phone first. Tadi kita dapat harimau. Yelah, Tiba-tiba alhamdulillah dapat- halal rezeki tak. awak. Saja je nak tanya. Besok pergi tak yang fun walk tu? Tadi ramai orang cakap kena tunaikan janji. Tapi aku cakap lah, mem dia ada angin nyalas dia. Kalau angin nyalas dia datang, dia mungkin tak bangun. Kita orang ada plan nak pergi. Cuma besok saya kena terima kasih Kak Asniza, thank you. Thank you Kak Fatma, Feti, thank you. Saya ada hal sikit. Jadi terpaksa tak jadi pergi. Saya minta maaf banyak ya. Tapi insyaAllah lain kali ada meet and greet mana-mana ke, saya ada lah. Fun walk mana-mana ke lepas ni, insyaAllah saya datang. Saya minta maaf ya. Lain kali kan ada marathon lagi. Ikmal dululah kali ni dengan Ikmal. Kau dapat jumpa Ikmal. Kesian akak tu majuk. Dia kata, alah tak dapat jumpa mem. Saya tak nak jumpa Ikmal. Ikmal bosan nak jumpa mem, nampak akak tu cakap. Kesian akak tu, tolonglah pergi. Saya nak pergi tapi terima kasih Kak Hanairus. Thank you. Saya ada jumpa Kak Hanairus hari tu. Kak Syuhada, thank you Kak Syuhada. Orang keluar. Terima kasih Kak Syuhada, thank you. Saya rasa lah. Boleh kalau nak pergi esok, tapi saya nak kena pancing dulu. Saya rasa kalau tak adalah. Tengoklah besok, saya tak sure. Saya tak janji. Allah, terima kasih Kak Amoy. Kak Amoy cantik. Adalah tu. Dia nak single lah tu. Saya tak cakap Dia nak single. Muka kau tu dah terpampang kat CCTV. Muka aku mata duitan sangat Mal Memang. Engkau macam Arab pula aku macam gini. Aku rasa macam aku orang Arab. Memang muka kau. Kak Syuhada, thank you. Kak Syuhada, sudah. Dah 3 dah tu. Dah janji hari tu. Dah janji kan. Tapi saya ada kerja esok. Terima kasih. Puan Nilam. Ni Puan Wahida Nilam kata artis ke? nak merajuk dah dengan Hazan. Dia datang jauh daripada Melaka nak jumpa Hazan. Allah, ada kot. Tak tahulah. Yang penting korang datang esok. Kalau ada. Kalau tak ada. Terima kasih Kak Syuhada. Banyaknya. Adalah tu. At least dia orang datang, dia orang boleh peluk kau tengah berpeluh-peluh tu. Dia orang boleh peluk. Lepas fun walk tu. Besok semua kena pakai deodorant Jangan macam Ikmal. Aku pakai tau. Segala balik deodorant ada. Tapi dia orang tak boleh peluk aku. Harimau. Kak Aminah. Terima kasih Kak Aminah. Kak Aminah tadi pun bagi rimau kat aku. Kak Aminah. Saya tadi. Ada berak ke? Kenapa Ustaz kau pun tanya? dapat. Terima kasih Kak Aminah. Thank you. Kaya Kak Aminah. Ya, loaded Kak Aminah. Terima kasih. Siapa boleh peluk ketua? Yang boleh peluk saya kanak-kanak dan juga suami akak kalau suami akak pergi lah. Ya. Saya belum pernah peluk dia. Akak-akak jangan peluk dia. Akak sentuh dia. Akak sentuh saya maksudnya. Kita jerung juga Kak. Akak sentuh Ikmal, akak kena. Akak nak sentuh saya. Kalau akak nak sentuh, akak sentuh saya. Kalau akak nak hina Ikmal. Jangan hina saya. Taklah.
Alah sayang tu. Alah sayang tu. Akak boleh hina orang lain tapi akak jangan hina saya. Terima kasih Miss Love, thank you bagi gift. Saya dah lama tak buat live macam gini ya. Ni dia baru pindah rumah ni. Cantik rumah dia korang. Yang penting kemarin hantar orang tak awal dapat tengok. Masih kotor ya rumah ni, masih orang kata apa, bersepah. Suka sama lukisan tu. Fun walk plus kodok. Dia tema Hollywood 50s. Untunglah rumah tema Hollywood 50s. Kita rumah tema-tema paranormal je rumah aku tu. Rumah lama dah. Cantik lukisan belakang. Ya, cantik lagi yang depan ni. Alah, rumah awak yang tu okey lah tu, nanti rumah tangga kita hiasi lah elok-elok. Terima kasih Dek Da, thank you. Oh, malas-malas pula ni. Kau suka lah Mal buat aku rindu. Kita dah lah jauh. Jauh sangat masalahnya. Itulah. Mami, terima kasih Mami. Miss Love, thank you. Macam jauh. Jauh kak. Jauh kak. Aku rasa macam aku nampak Bedi lah pakai shawl loose macam gini. Aku rasa macam aku macam perempuan jahat. Perempuan yang... Ini siapa make up kau hari ni? Aji. Ini make up by Aji. Bulu mata ni macam kena dekat muka kau. Dia pakai kat ujung je ke? Tak. Ni bulu mata Kak Yati. Kan Kak Yati make up kan. So aku ambil bulu mata Kak Yati bagi ni, aku pakai. Lepas tu eye make up ni, apa semua ni, ni semua Haji buat. Lepas tu lens. Dia macam tak over sangat, tak macam kurang sangat, sedang-sedang. Tak ada macam too over yang macam tak ada lah. Dia cantik kan? Nampak sweet macam tu. Dia sweet je. Cantik kan? Macam aku macam. Cantik kan? Malah aku cantik kan? Bisik apa tadi masa bincang harga kat beg Dr. Kadim? Tak. Tadi nak tanya kenapa tak pakai cincin? Oh tak. Kau tengok, aku tak tahu kenapa. Dia Swarovski tapi dia macam hijau kat sini. Dia kotor ke? Aku kena pergi tukar ke? Aku tak pernah ada bang. Saya bukan tunjuk yang bukan-bukan ni. Saya nak tunjuk ni. Kebetulan jari ni. Kau tak pernah cabut Oh tak pernah. Cincin aku memang jarang cabut. Ke allergic? Allergic? Tapi tak ada pun. Tak ada allergic lah. Lebam. Tak boleh pakai diamond. Tak boleh. Takkan emas. Takkan nak pakai emas je. Ya ke? Macam gitu ke? Kena pakai emas je. Sengaut je. Pakai emas je. Alah. Bener kau ni. Kenapa gitu ni? Kau makan apa ni? Tak. Tadi. Apa yang terjadi tadi? Habis saja. Tadi habis. Benda tak boleh cerita live. Okay, benda tak boleh cerita lah, faham? Let's go. Gold bar, ma'am. Alah, buat apa tak? Dia pernah cakap dia tak suka pakai emas. Aku macam, dia kena yang emas tapi nak naga. Dia pakai ni yang semalam apa, Yana Sofia Gold bagi. Macam ni okey kot. Dia cantik lah. Tapi memang ada lah kepala naga tu. Baju beli kat mana? Baju ni Jerong bagi. Dekat Meet and Greet Kelantan hari tu. Jerong bagi. Pandai Jerong yang bagi saya tu. Saya tak ingat siapa. Tapi akak tu memang sangat pandai pilih. Sebab saya suka gila. Saya suka gila baju ni. Baju ni nampak saya kecil. Miss Love, terima kasih. Baju yang cantik je. Yang Akmal bagi mana gelang? Ada simpan. Kenapa simpan? Kenapa tu? Buat apa tu? Kenapa tak pakai? Apa dia? Kenapa tak pakai gelang? Tak, bukan. Sebab aku sayang sangat gelang tu. Aku simpan supaya dia tak bercampur dengan ni. Sebab ini emas tau. Bila dia kena dengan Pandora, dia akan bergaduh. Macam, kenapa kau kelabu kan? Kenapa kau kuning? Kenapa kau kuning? Jadi aku nak mengelakkan pergaduhan besar tu berlaku di antara silver dan gold. Jadi bila pakai gold, kita kena fokus satu je. Jadi Pandora tu terpaksa disimpan.
Macam awak saya simpan dalam hati. Kalau Pandora saya simpan dalam kotak yang diberikan. Jadi conclusion dia kat sini, saya sayang sangat kat awak. I nak you pakai sekarang. Pandai pula tu sia. Dia memang pandai. Dia pandai kona-kona. Tengoklah aku main go-kart itu hari. Kona aku macam mana pula? Sampai terlanggar pun. Tak terbabas tak kona lah bro. Anda tinggalkan dia dengan siapa? Sekejap. Sedar. Tapi pendapat Mem episod ketua kena beli gelang emas untuk Mem. Nanti kita beli emas swasta. Emas swasta tu emas apa? Tak tahu. Dia bukan emas betul kan? Tak. 376. Tak nak. Apa? 376 apa benda lah? 375. Apa benda tu 376, 375 ni? Mas tapi yang grade rendah. Oh, grade rendah. Jangan. Kena 916 lah. Dia 916 okey. Kalau perhiasan 999 tak boleh pakai. Dia cepat lekuk. Cepat apa ni? Kak Asniza, thank you. Aku tak kisah asalkan boleh gadai. Taklah. Cincin yang Kak Ira bagi tu ada lagi aku simpan dekat TSI. Korang dia ni dia suka emas sebab dia boleh gadai emas tu. Ya weh, dia memang gadai. Kalau dia gadai betul. Tak, kita simpan emas kan untuk kita investment. Jadi itulah juga orang kata tujuannya. Jadi kalau boleh gadaikan suatu hari nanti, aku ambil lah. Kalau tak boleh gadai, buat apa beli? Benda yang paling tak boleh gadai dalam hidup ni awak je. Dalam hidup saya lah. Awak je yang saya tak boleh gadaikan. Lain semua saya boleh gadaikan. Dia pandai pusing. Dia semua dia pandai pusing. Dia ni kalau jadi lelaki Aku ni aku cakap aku kau je lelaki. Bini aku 4 orang. Bini gua 4 orang. Okey, Adinda santai. Adinda, abang sayangkan Adinda. Yang itu semua abang nak tolong je Adinda. Lepas tu pergi dekat yang sebelah. Bi janganlah takut dengan yang pertama tu. Tak ada apa. I tahu handle dia, okey? Pergi yang ketiga pula. Ya sayang. Oh nanti malam ni abang balik, okey rumah sayang? Lepas tu pergi kat 4 pula. Tak apa. Faham. Apa-apa pun jom kita makan ubat. Sebab apa? Kenapa? Tadi nampak dekat dalam live awak macam menahan kesakitan je. Semoga. Awak kenapa tak bagi tahu? Tahu saya beli hot patch. Semoga. Malah sianya segugutnya. May I beli teddy bear meh? Mana nak emas? Nak emas? Yuku. Aku nak buat tu tadi. Tapi macam kena kelasi. Kita kena berkelas kat situ. Aku macam, aku tak nak geto-geto kat sana. Aku sikit lah aku kena. Sebab kamera dia dah eksklusif. Perangai pula macam gitu. Lepas tu rupanya kat depan tu ada CEO dia. Oh ya ke? Ya tadi. Oh itu ada CEO dia. Aduh, tahu tadi aku cakap mana-mana sikit mulut aku. Aduh. Berdiri ketua lepas tu buat macam tu. Okey, tak, cerita dia macam ni korang. Okey. Ini sebenarnya bahasa, ya Allah Adam bersepah lah Adam. Kalau ia bahasa Ikmal dengan Nazara, dia macam tu. Tu ya. Okey, sebab biasa orang ya kan macam ni. Tapi kita tak nak. Dia extra. Contoh orang cakap, "Weh, best kau hotel ni." Macam tu. Kalau tak, biasa orang macam ni. Kita macam ni. Jadinya, itu bahasa kami. Dia macam mana boleh terjadinya ya dengan tak ni. Sebab hari tu saya macam tiba-tiba tertanya. Saya diam-diam borak dengan Ikhmas. Saya cakap, Mal, kenapa orang kalau ya gini, kalau tak gini, kenapa ya tak benda lain? So itu yang kita orang came up dengan benda ni. Dia jadi inside joke kita kan.
Aku tak boleh muka dia. Muka dia kelakar. Muka Iqbal kelakar waktu buat muka tu. Saya jarang nak tak kelakar. Dia ada way around. Itu apa pocai? Pacoy. Apa pacoy? Apa? Cakap on. Ni Apa apa? Pak Coy? Bukan. Yang makanan tu pocai ubat kalau ia pocai. Betul lah pocai. Chicken on. Chicken take on tu apa? Itu lah tu. Cucai. Aku bagi pocai. Mak saya bagi pocai. Oh. Sama. Glup 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 gup gup. Bilalah saya datang ni ya. Buat berak. Tapi Nak satu. Sedap jemput makan semua. Saya beli ayam ni dekat 7E tadi. Bismillah. ni ayam favourite dia. Ayam 7 ini. Daripada masuk AI dia suka makan ayam ni. Saya nak tahulah dia beli frozen tu apa? Produk apa? Oh ni. Nanti aku belikan. Ayam tu. Sumpah sedap. Buffalo Boleh guna chicken. air fryer je masak. Sedap. Buffalo chicken sedap. Buffalo chicken. Tyson. Favourite saya. Betul-betul. Tyson. Oh ya. Yeah. Tyson. Drumstick dia sedap macam ayam Pizza Hut. Kalau yang buffalo yang kecil-kecil ni memang pedas sedap. Ada Tyson. Jenama Tyson kau beli tu. Rumah ada air fryer tak? Belum beli lagi. Air fryer nanti. Ada air fryer dengan dia punya tu nanti. So senang nak masak. Entahlah, ada I love you je. Ni aku nak kena pergi jumpa doktor lah. Aku dah macam ada 2 pergelangan tangan. Aku besok habis je tu potluck tu aku terus tak boleh lama juga. Aku kena terus pergi medical check up. Sebab ada kena jumpa doktor. Lepas tu dan Hati-hati elok. ganglion tu bang pergi tengok. Ganglion kan. Sebab tu saya minta lion. Dia kenapa? Ada apa yang dalam tu? Dia macam apa orang panggil Ketuan, sis. kelenjar udara, kelenjar angin. Benda dah aku tak sure. Sakit tu dia sakit ke? Tak sangat pun. Kalau tekan kuat sikit sakit lah. Kalau macam ni biasa je. Dia macam ada air. Ya kot. Ada orang kata kena operate. Urut-urut nanti hilang. Angin tu. Angin. Sebab banyak Benda guna ni kot. angin. Sebab dulu saya kerja banyak kedai makan. F&B kan banyak guna tangan. Banyak pergerakan tangan kiri. Anak buah saya naik benda tu. Ada kat bahagian buku lali and dah operate buang. Kena operate. Oh selalu angkat benda berat rasa ya kot. Sebab aku dekat Bukan kau bag pun. sebab aku Bag pun dulu kau tak nak ambil. bukan sebab dulu waktu aku kerja kedai makan ke apa, kau tahu kalau tin susu carton tu, carton susu tin tu kan, aku angkat. Berat. Beras. Ada segala beras ke apa, aku yang angkat. Bukan angin tu. Perempuan memang selalu kena urut je. Ni nanti suruh Wahidah urut. Boleh. Wahidah pandai urut. Mana nanti Wahidah bebel kat aku. Akak. Itulah akak tak dengar cakap Abang Kemal. Abang Kemal kata ini marah aku. Abang Kemal. Kenapa Abang Kemal dekat dalam TikTok lain dengan reality lain? Aku kan waktu tu first jumpa Wahidah, aku rasa macam dah tak nak jumpa dah. Geram. Kau dia comel. Dia lagi berterus terang daripada kau. Wahidah multitasking. Saya pun tak tahu kat sebenarnya. Saya bukan tak nak jumpa doktor. Saya pernah jumpa doktor. Doktor tu ajak main gambar. Hazan nak ambil gambar boleh? Lepas tu dia tak ingat dah aku tanya sakit aku apa. Awak sikit jiwa. Doktor cakap memang perempuan selalu kena. Kalau Mak Saleh dia ketuk je, saya pun ada kalau timbul lengan. Dia kata Buang apa dia tu? Buang lah. Ya aku baru sedar. Aku macam ada lesson pipik. Tengok. Senyum ni.
Dia Tekut. bukan lesung pipit tau. Dia aku ada apa apple cheek. Oh ya, yeah, pencik ya Kau ada pipi telur. Dah bulat lesung batu. Kau ada aku. Badak air mana ada lesung pipit? Kak Sis Miko. Saya tahu Kak Sis Miko jumpa saya semalam. Tak apalah, nantilah saya cerita pasal Kak Sis Miko. Kelepap dia bagi aku semalam. Mas. Aku terkejut di situ. Yang penting Kak Sis Miko peluk aku empuk ya. Seronok ya. Orang tua panggil pipi buah pinang. Esok jangan banyak menguap. Esok Ikmal tak ngantuk. Ikmal live ni kejap je. Tengok ada orang tu live pula tiba-tiba. Dah tak boleh macam. Allah. Dah lah. Sekejap lagi keluar. Aku dah nak end dah ni. Tenang. Nak Aku pun sama, nak make up, nak rehat sebab manalah tahu besok saya pergi kan. Manalah tahu. Tin tin tin. Tin 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 tin. Jadi tapi kena tidur awal lah malam ni. Allah. Terima kasih Syah. Thank you Syah Jerung. Okay lah. Keluar dulu, cakap lalu sebelum nak tutup tu. Oh, okay. Bye-bye semua, jaga diri, jangan jerung. Jumpa esok insya-Allah. Okay. So biar dia bercakap dengan yang belah sana. Nazrah, adik layak ditampar bukan dipeluk. Ketua pun rehat juga, insyaAllah. Untuk akak-akak besok dan siapa-siapa dari Malaysians mungkin yang pergi besok untuk fun walk, InsyaAllah besok kita berjumpa. InsyaAllah dia pergi tu. InsyaAllah dia pergi. Okay? Hikmah tahu ramai nak pergi nak jumpa mem kan. Macam tu. Peluklah mem tu. Tak payah kak, akak tak payah pakai deodorin. Akak biar je kak. Akak tengah lenjun-lenjun tu kak. Akak peluk je dia kak. Biar akak peluk. Akak peluk dia lepas tu akak silit muka. Akak silit aja. Ya, akak silit-silitkan aja muka. Lepas tu akak cakap, ya Allah, selamanya tak jumpa. Macam tu. Nak ambil gambar boleh tak dengan buat velo? Tak tahulah. Nak buat velo ke tak? Kami tak dapat join Fairan. Jemput lah. Boleh je. Alah, kita berjalan-jalan ni kak. Pujuk mem. Tak apa, nanti kembang pujuk dia. Okay? Akak jangan bimbang. Sekali saya pujuk je on dah. Akak jangan risau. Saya je seorang yang tahu pujuk dia. Saya boleh pujuk dalam waktu 1 saat je. Okay? Akak jangan risau. Akak jangan overthinking. Cuma malam ni siapa yang pergi tidur awal. Kakak Norway, thank you. Kakak-kakak semua tidur. Yelah saya malah nak cakap. Hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Jadinya biar saya yang pujuk. Okay? Sebab apa? Sudah menjadi rutin untuk kami call pada malam hari. Ya? Yang penting makan modal lah. Dah kalau dia merajuk sentiasa makan modal. Jarang tak makan modal. Saya tak nak pujuk yang sweet-sweet. Saya memang love language saya memberi. Jadinya saya tahu memang makan modal. Adalah tu kejap lagi. Saya tahu. Ya, perempuan ni satu je. Dia memang makan modal. Saya tahu. Jadi jangan risau ya. Nanti tengok nanti adalah benda yang baru. Adalah benda yang barunya. Suara rosak mandi. Dah tahu masih nak buat. Itulah kita punya orang kata macam nak merapatkan lagi hubungan je. Kita kena pandai kak. Betul tak kak? Betul tak? Kenapa ada roket kepala? Oh ya Allah, terima kasih. Tapi ayam Tyson tu memang sedap. Wallahi sedap. Ikmal beli daripada 2023 waktu duduk seorang-seorang kat KL. Memang Ikmal beli ayam Tyson yang drumstick tu. Sedap. Rasa dia macam beli ayam Pizza Hut. Ayam BBQ Pizza Hut tu. Kalau nak pedas beli yang buffalo tu. Tu memang pedas. Buffalo. Ketua muka macam adu dua boy. Oh, nice. Memang biadab kan? Memang biadab. Ini adalah shaming korang. Nak jumpa ketua juga bukan mem je. InsyaAllah boleh. Can you spell the ayam brand? Tyson. Ayam Tyson. Macam Mike Tyson tu ejaan dia. Tyson chicken. Yeah, sedap guys. kak?
Sedap sangat. Dia ada chicken karagi ni, Tyson Buffalo Chicken Wing. Memang RM20.50 sen. Yang ini pedas. Kalau chicken tenders dia pun sedap, RM20.50 sen juga. Ni chicken tender dia. Lepas tu chicken karagi dia pun sedap. Ni chicken karagi sedap juga. Yang saya suka beli tu dia ni drumstick. Mana drumstick? Ni BBQ roasted chicken drumstick. Sedap sangat. Ibu dengan ayah Ikmal kan kurang kan makan benda yang macam ni kan. Lepas tu Ikmal masakkan guna air fryer je. Suka. Ayah kata sedap pula ayam ni. Sedap. Beli kat Speedmart murah. Speedmart ada. Esok habis kat Speedmart, berialah aku pergi search benda tu. Terkekek aku. Benda adudu tu. Ya, ramai orang cakap muka macam adudu. Dia cakap muka macam petak lah, square lah. Berani dong cakap datang mana orang. Muka tu muka kita petak. Astagfirullahalazim. Dosa. Kau mempujuk. Taklah macam Jimin. Tu Ikmal dah tahu dah. Jimmy Selongkang. Telia tengok. Esok 3km ke 5km? 3 rasa 3. Yang 5 tu akak lah. Akak yang 5km. Lepas tu Ikmal balik. Speedmart tak ada kat Kelantan. Alhamdulillah. Tidur ketua esok nak bangun. Okay. So Ikmal off dulu. Terima kasih. Tapi Ikmal tahu akak-akak kat sini memang rajin brisk walk, rajin jogging kan. Jadi Ikmal tak nak pandang rendah. Sebab Ikmal tahu yang kat sini semua selalu pergi jogging semua kan. Dah biasa lari-lari apa tu semua. Ikmal memang dah lama tak lari, dah lama tak jogging, dah lama tak brisk walk. Ikmal memang suka berenang je. Ikmal suka swimming. Kalau lari ni kurang sikit. Tapi apa-apa pun kita jumpa esok insyaAllah. Semoga semuanya dipermudahkan. Terima kasih yang dah bagi gift. Semoga dimewahkan rezeki. Yang dah tag like, terima kasih. Kak Sis Miko, Kak Syikin masuk lambat mungkin. Kak Syikin baru masuk. Okay, insyaAllah esok kita jumpa. Ada waktu Ikmal boleh buat live. Terima kasih semua. Bye korang. Minta maaf terkasar bahasa.